Okey geng, Assalamualaikum. Jadi Alhamdulillah kita bersua lagi pada video yang terbaru. Okey, hari ni hari Rabu 25 Jun. Air Sungai Pahang dah cantik Nampaknya kawan ni pun dah sampai di port biasa, di port antarabangsa. Air cantik geng, air Sungai Pahang cantik dah belah-belah kemarin ni. Cumanya harus laju sikit. Harus memang laju sikit. Tapi boleh cuba Okey, jadi plan hari ni aku nak casting dengan botol. Kita try casting dulu. Tengok aku ada rezeki ke hari ni. Air naik baru ni boleh tahan juga dalam kan. Orang tak lumpur sampai sini. Oh, besar juga air baru ni. Walaupun sekejap dia beberapa hari lah air surut memang laju kan. Okey, tak ada casting kan. Kita try botol tu. Kita sambung membotol pula. Sebabnya cuba tadi dekat 15 minit tak ada makan. Kalau ada makan, kalau dia ada tu sekejap dia ambil tu. Lepas kita relax tu, kita main botol tu. Lagi kita casting semula. Tapi air memang lawa geng, air memang lawa. Masa yang sesuai ni, nak botol, nak casting, nak main udang pun okey. Tanjung sana pun dah ada orang lah. Hari ni kita nak main lauk, kita nak cari lauk Kita nak cari lauk ni biasa kau pakai jaring Kita tengok dulu, kalau ada ikan baru kita pakai tukar spray. Kita tengok galak baru kita tukar spray. Balik ni kita pancur tepi sungai. Kau malas nak pancur dekat rumah. Pancur tepi sungai je mudah. Aduh, bismillah. Kita pakai 920 Pelik 920. Hari ni perisa pisang. Bismillah.
Joran ni kita main kepas. Kita main kepas satu joran, kita main spring satu joran. Joran saja. Macam ada. Ikan tempuling guys. Ikan tempuling. Ikan tempuling ni memang mudah kena. Kutik tempuling ni. Punya awal lagi dia kena. Tak perasan. Ikan ni bela lawa juga ikan ni kalau bela. Tapi itulah. Kita bukan nak bela hari ni. Kita nak cari lauk. Ha, kena lagi. Ha? Ikan ni. Tempuling. Hai, sekali-sekala. Ikan tempuling yang kedua, geng. Ikan ni lah buah bela tapi tak ada arah lah. Sebabnya kena jari ni jarang hidup. Awak duduk dulu. Selagi tak dapat gohok jangan turun. Jangan naik. Tak apa, duduk dulu. Rasa-rasa bosan kan naik lah. Jauh sangat lah betul lah. Jauh sangat. Alhamdulillah.
Dah terpuling. Kalau ini tak ada ikan sebab lonceng tak bunyi. Okay, ikan yang ketiga terpuling. Ni kita pakai ni bom. Lokoh ke? Alah, loceng tu. Ha. Suarus. Nak pating tadi. Dia buat. Boleh dah berlauk. Susu agu geng, susu agu. Boleh lah. Nampak try. Ya, dapat seekor tak apa dah. Saiz-saiz kilo. Okey, suasana petang ni kan, lepak antara bangsa. Oh, ramai angler petang ni. Angler Sebarah, Sungai Jempol ada. Temeloh ada. Ha. Yang dia weh. Angler lepor ada. Ikan gahok tak ada ni dia tak tunjuk muka ni. Aduh, jenuh. Tapi tak tentu ke apa, ada masa tu bang ni member pujuk dah pagi. Saya balik sekali tu tengah ambil. Tak tentu. Sebab air lawa. Sini dulu pernah guna sensor Diablo. Diablo tu okey kau. Dia fast sinking. Dia nak kata sebab sini dalam dalam kalau fast sinking dia cepat sikit jatuh. Lawa geng hari ni. Cuaca hari ni. Hari ni je lawa, esok belum tentu lagi ni sebabnya belah bawah tadi gelap. Takut hujan malam ni ke. Okey geng. Sekarang dah pukul 6.30 lah. Jadi alhamdulillah cukup lah. Hari ni kita santai-santai sambil tengok air. Kemudian try casting kohok tadi. Kohok tak ada kohok tak makan. Cuma bottom boleh lah. Ikan laut hari ni boleh sikit. Tak banyak tapi ada lah ikan laut. Itu untuk hari ni. Main pelik kita pakai umpan pelik. Okey, hasil untuk hari ni alhamdulillah. Tak banyak tapi ada. Ada ikan ni Ada ikan suara, terpuling dengan lampang. Okey, hasil untuk hari ni. Boleh lah untuk buat lauk kan. Ada suara, ada terpuling, ada lampang. Okey, jadi air pun
dah okey lah, dah makin cantik kalau tak hujan, insyaAllah. Mungkin esok dah mula start cantik di Marai ni. Jadi siapa nak casting ke nak bottom di mana-mana tempat di daerah Marai ni, boleh lah, tak ada masalah. Okey geng, jadi setakat sini sajalah untuk konten hari ni. InsyaAllah ada rezeki kita mancing lagi geng, kita buat konten lagi, InsyaAllah. Alright, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum, ciao geng.